Tapi aku masuk kerja tu, aku rasa ada orang bagi tahu lah, tapi dalam diri aku keep telling myself lah, kalau nak belajar explore sendiri. Betul. Kau tak boleh tunggu orang datang kat meja kau bagi Orang tahu suap kau ni. lah, orang suap. Kau bukan student dah bro, kau dah Betul, tak kerja dah. betul, Welcome betul. to the jungle. Silap-silap tahu kena maki. Itu alah haki je bro. Tak tahu apa benda. Datang pagi zap maki dah habis settle. Apa benda siap. Tapi Biasa. aku fikir macam mungkin ni salah satu part daripada task yang kita kena terima gaji lah. Maki tu dalam satu task lah. Dia terselit kat situ. Terselit lah. Tahan maki kan. Tahan maki. Okay, so kau buat molding, kau buat semua kan. Yang ni disclose lah. Kau just bagi roughly amount lah. Maksudnya kalau orang nak masuk kerja lain kau, dia rasa berbaloi tak benda tu? Berbaloi ke tak In term of make money. in term of the money.